Jadi maknanya dua orang tu duk hubung, ada hubung. Lepas tu berjanji siapa hari nikah dia batal. Tak jadi. Kalau kira kaedah syarak dia di dalam hak dia lagi. Hak dia panggil hak orang betina nak batal, hak orang jantan selama mana tak kata aku nikah akan dikau. Bukan kata putus dah. Dia tak jadi putus. Kalau kita berjanji putus dah, kita batal janji tu tak boleh lah. Hak ni dia panggil ada sit, dia panggil ada sit lagi. Kalau orang betina kita pergi pinai dah, kita pergi minta dah. Lepas tu orang lain nak pergi minta tak boleh. Tu hak dia panggil sit di dalam syarak. Tiba kita orang jantan kita pergi minta berjanji nak menikah dah. Lepas kita duk fikir berasa tak munasabah. Kita nak batal. Tu hak kita. Hak kita. Balik orang kita balik belah betina ni kena faham lah. Kena faham. Dia panggil sit pada syarak. Hak pada syarak dia nak batal. Dia tak jadi. Wallahu a'lam.